Bagaimana jika semua yang anda percaya tentang membina tulang yang kuat hanyalah satu kebenaran yang tidak lengkap? Selama beberapa generasi, kita telah dihujani dengan idea bahawa produk tenusu adalah penyelesaian mutlamat untuk kesihatan rangka. Kita telah diyakini bahawa susu tidak boleh diganti apabila ia berkaitan dengan kalsium. Tetapi, tunggu sebentar. Penemuan saintifik terkini melukiskan gambaran yang jauh lebih terperinci dan mengejutkan. Terdapat sejenis biji benih kecil yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang, namun ia memberikan kalsium yang jauh lebih banyak per gram berbanding apa yang susu mampu berikan. Dalam video hari ini, kita akan membongkar apakah biji benih yang hebat ini dan saya akan menunjukkan kepada anda cara-cara praktikal untuk mula menggunakannya hari ini juga bagi membina tulang yang lebih kuat dan mempertahankan diri anda daripada osteoporosis. Fikirkan tentang orang dalam hidup anda yang berumur lebih 50 tahun. Berapa ramai daripada mereka yang hidup dalam kebimbangan berterusan tentang jatuh? Ketakutan yang melumpuhkan bahawa tersandung sedikit sahaja boleh mengakibatkan tulang pinggul patah, pergelangan tangan retak atau tulang belakang hancur. Ketakutan ini mempunyai nama, osteoporosis, dan ia sama sekali bukan sesuatu yang tidak berasas. Menurut penyelidikan daripada Organisasi Kesihatan Utama, kira-kira 1 daripada 3 wanita dan 1 daripada 5 lelaki yang berumur 50 tahun ke atas akan mengalami keretakan tulang akibat kerapuhan pada satu masa dalam baki usia mereka. Statistik yang menyedarkan ini memaksa kita bertanya, adakah kita benar-benar mengambil langkah yang betul untuk melindungi tulang kita? Naratif yang kita dengar semasa kecil adalah mudah. Minum susu anda. Kita berulang kali diberitahu bahawa produk tenusu adalah sumber kalsium yang mutlamat, blok binaan asas rangka kita. Tetapi, bagaimana jika blok binaan itu tidak seteguh yang kita sangkakan? Atau lebih teruk lagi, bagaimana jika tubuh kita tidak lagi dapat menggunakannya dengan berkesan? Kebenaran yang tidak selesa ialah berjuta-juta orang dewasa di seluruh dunia tidak toleransi laktosa atau tubuh mereka sekadar tidak lagi menyerap kalsium daripada produk tenusu si efisien dulu. Di sinilah kisahnya berubah menjadi menarik. Alam semula jadi, dalam kebijaksanaannya yang luar biasa, menyediakan kita dengan alternatif yang jauh lebih kuat dan pekat. Ini adalah sumber kuasa pemakanan kecil yang bukan sahaja membekatkan kalsium. Ia datang padat dengan satu pasukan lengkap mineral dan vitamin yang bekerjasama secara sinergistik untuk memastikan kalsium sampai tepat ke tempat yang sepatutnya. Tulang anda. Jika anda menghargai kebebasan anda dan ingin mengelak daripada menjadi salah satu statistik keretakan tulang, saya menjemput anda untuk melanggan saluran ini sekarang juga dan tekan butang suka pada video ini. Dengan berbuat demikian, anda bukan sahaja menyokong kandungan penting ini, tetapi anda memastikan diri anda menerima maklumat yang boleh mengubah masa depan anda. Lakukan sekarang, ia percuma dan ini adalah langkah pertama anda menuju usia tua yang kuat. Kekal bersama kami kerana kita akan menyangkal beberapa mitos biasa, mendedahkan kebenaran berasaskan bukti dan yang paling penting, memberikan anda pelan bertindak praktikal supaya anda boleh mengambil alih kawalan kesihatan tulang anda bermula sekarang. Sebelum mendedahkan rahsia biji benih yang menakjubkan ini, adalah penting untuk anda faham apa yang kita sedang lawan. Osteoporosis bukan sekadar isu mempunyai tulang yang tua. Ia adalah penyakit progresif dan yang paling berbahaya, ia beroperasi secara senyap. Bayangkan tulang anda sebagai sebuah bangunan yang sentiasa diubah suai. Anda mempunyai sepasukan pekerja yang dipanggil osteoblast yang membina tisu tulang yang baharu dan kuat dan satu lagi pasukan, osteoklas, yang merobohkan tulang yang lama atau rosak. Semasa zaman remaja, kedua-dua pasukan ini bekerja dalam harmoni yang sempurna. Masalah timbul apabila kita semakin tua. Pasukan peroboh mula bekerja lebih masa, lebih pantas daripada keupayaan pasukan pembina untuk mengekalkan rentak. Secara beransur-ansur, struktur rangka anda kehilangan ketumpatan menjadi berliang dan rapuh seperti kapur. Dan bahagian yang paling membimbangkan ialah ia berlaku tanpa bunyi, tiada rasa sakit, tiada simptom. Sehinggalah ia sudah terlambat, sehingga keretakan pertama itu berlaku. Sebab itulah pakar perubatan memanggilnya wabak senyap. Dianggarkan lebih 300 juta orang di seluruh dunia menghidap osteoporosis. Siapa yang menghadapi risiko terbesar? Wanita menerima kesan yang tidak seimbang, terutamanya selepas menopause.
Penurunan tahap estrogen mempercepatkan kehilangan jisim tulang secara dramatik. Tetapi, ia bukan hanya soal umur atau jantina. Genetik memainkan peranan penting. Jika ibu bapa anda pernah mengalami keretakan tulang, risiko anda meningkat dengan ketara. Gaya hidup juga amat penting. Gaya hidup yang tidak aktif, merokok, pengambilan alkohol yang berlebihan dan diet yang miskin nutrien adalah hampir pasti menjadi jaminan kepada masalah tulang pada masa hadapan. Keretakan tulang yang disebabkan oleh osteoporosis bukanlah satu perkara kecil. Pemulihannya lambat dan selalunya tidak lengkap. Keretakan pinggul boleh menandakan berakhirnya kebebasan hidup seseorang. Sebab itulah pencegahan adalah senjata kita yang paling kuat dan ia tidak bermula pada usia 80 tahun. Ia bermula sekarang juga di dapur anda. Memahami besarnya masalah ini adalah langkah pertama ke arah keputusan untuk melindungi diri anda. Jangan tunggu sehingga terlambat. Selama beberapa dekad, industri tenusu telah berjaya meyakinkan kita dengan persamaan yang mudah. Susu sama dengan kalsium dan kalsium sama dengan tulang sekuat keluli. Kita melihat selebriti dengan misai susu dan kita mempercayainya. Tetapi, sains memberitahu kita cerita yang jauh lebih kompleks. Mari kita bincangkan tentang kalsium dahulu. Memang benar, susu mengandungi kalsium, kira-kira 300 mg segelas. Namun, persoalan kritikalnya bukan hanya berapa banyak kalsium yang terkandung dalam sesuatu makanan, tetapi berapa banyak kalsium tersebut yang sebenarnya boleh digunakan oleh tubuh kita. Ini dipanggil ketersediaan bioavailability. Dan di sinilah ceritanya menjadi rumit. Ketersediaan biokalsium daripada susu adalah agak baik, tetapi ini tangkapannya. Sebelingan besar orang dewasa tidak menghadam laktosa dengan baik. Apabila sistem pencernaan anda bergaluh dengan apa yang anda makan, penyerapan nutrien, termasuk kalsium, akan terjejas. Kemudian, ada apa yang dikenali sebagai paradoks kalsium. Anda mungkin menjangka negara yang paling banyak mengambil produk tenusu seperti Amerika Syarikat atau negara-negara di Eropah Utara mempunyai tulang yang paling kuat di dunia. Namun, mereka mempunyai beberapa kadar osteoporosis yang tertinggi. Sementara itu, di banyak budaya Asia dan Afrika yang secara tradisinya kurang mengambil tenusu, kadarnya jauh lebih rendah. Apa yang berlaku di sini? Ini tidak bermaksud susu menyebabkan osteoporosis. Jangan salah faham. Ia adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh genetik, vitamin D daripada pendedahan cahaya matahari, aktiviti fizikal dan pelbagai faktor lain. Ia sekadar menunjukkan bahawa penyelesaiannya tidak semudah minum lebih banyak susu. Tambah pula, kesihatan tulang tidak bergantung kepada kalsium semata-mata. Walaupun susu membekalkan kalsium, ia tidak begitu kaya dengan pemain utama lain seperti magnesium atau vitamin K2. Membanjiri tubuh anda dengan kalsium tanpa nutrien penyokongnya adalah seperti menghantar batu bata ke tapak pembinaan tanpa simen atau pekerja. Batu bata itu bertimpun, tetapi ia tidak membina dinding yang kukuh. Tiba masanya untuk membuka minda kita kepada sumber berasaskan tumbuhan yang bukan sahaja menyaingi susu, tetapi seperti yang akan kita lihat, mengatasinya dalam pelbagai aspek. Berfikir bahawa kalsium sahaja boleh membina tulang yang kuat adalah seperti percaya bahawa seorang pemain biola tunggal boleh memainkan keseluruhan simfoni. Kalsium ialah penyanyi solonya yang paling terkenal, tetapi tanpa orkestra yang mengiringinya, melodinya tidak akan ke mana-mana. Kesihatan tulang anda ialah satu simfoni nutrien. Mari kita kenali ahli muziknya. Pertama, konduktor orkestra, vitamin D. Vitamin D yang bertanggungjawab. Tugasnya adalah untuk membolehkan kalsium yang anda makan diserap di dalam usus anda. Anda boleh mengambil semua kalsium di dunia, tetapi tanpa vitamin D, ia seolah-olah tidak pernah masuk ke dalam tubuh anda. Sumber vitamin D yang terbaik ialah cahaya matahari. Kulit kita menghasilkannya apabila terdedah kepada sinaran UVB. Masalahnya ialah dengan gaya hidup moden, kita menghabiskan banyak masa di dalam bangunan, bermakna kekurangan vitamin D telah menjadi satu wabak global. Kedua, pengawal lalu lintas, vitamin K2.
Jika vitamin D membawa kalsium ke dalam aliran darah anda, vitamin K2 bertindak sebagai GPS yang memberitahunya ke mana harus pergi. Setelah berada dalam darah, kalsium boleh pergi ke tulang dan gigi anda, yang merupakan sesuatu yang sangat baik, atau ke arteri dan buah pinggang anda, yang merupakan sesuatu yang sangat teruk. Vitamin K2 mengaktifkan protein yang menghalalkan kalsium ke tulang anda sambil pada masa yang sama mencegahnya daripada terkumpul di dalam arteri anda. Tanpa K2 yang mencukupi, kalsium boleh berakhir dengan mengeraskan arteri anda dan bukannya tulang anda. Ketiga, rakan kongsi yang sangat diperlukan, magnesium. Magnesium dan kalsium adalah rakan kongsi yang tidak dapat dipisahkan. Magnesium diperlukan untuk mengaktifkan vitamin D supaya ia dapat menjalankan tugasnya. Selain itu, sebahagian besar magnesium dalam tubuh anda disimpan di dalam tulang anda, menjadi sebahagian daripada strukturnya dan merangsang sel-sel yang membinanya. Banyak diet moden kekurangan magnesium, mencipta ketidakseimbangan dengan kalsium yang boleh memudaratkan. Keempat, pembantu penting, fosforus, zinc dan lain-lain. Fosforus merupakan mineral kedua paling banyak dalam tulang selepas kalsium. Mereka membentuk gandingan dinamik yang memberikan kekakian dan kekuatan kepada rangka. Zinc dan kuprum adalah penting untuk menghasilkan kolagen, iaitu jaringan fleksibel di mana mineral-mineral tersebut termendap. Tanpa perancah kolagen yang baik, tulang menjadi rapuh. Boron, mineral yang sering dilupakan ini, membantu mengurangkan kehilangan kalsium dan magnesium melalui air kencing dan meningkatkan kesan vitamin D. Saya ingin berhenti sekejap dan bertanyakan sesuatu yang penting. Berapa banyakkah nutrien penting ini yang anda tahu anda perlukan selain kalsium? Saya ingin melihat jawapan yang jujur di ruangan komen. Adakah anda hanya fokus kepada kalsium sahaja? Tuliskan di bawah. Mengetahui perkara ini akan mengubah segalanya. Sekarang setelah anda mengenali keseluruhan orkestra, anda faham mengapa penyelesaian yang terlalu ringkas tidak berkesan. Dan di sinilah biji benih yang akan kita bincangkan benar-benar menyerlah. Ia bukan sahaja sangat kaya dengan kalsium, tetapi ia juga membekalkan magnesium, fosforus, zinc dan pemain pasukan yang lain, menawarkan penyelesaian yang lengkap dan bersimfoni untuk tulang anda. Masanya telah tiba untuk menemui permata pemakanan ini yang boleh mengubah kesihatan tulang anda. Kita akan memulakan perjalanan kita dan menyimpan bintang utamanya di akhir nanti. Biji benih pertama, biji chia, sumber kuasa nutrien. Chia merupakan makanan ruji bagi pahlawan Aztec dan Maya. Dan tidak heran mengapa. Apabila bercakap tentang kalsium, chia memang menakjubkan. Gram demi gram, ia mengandungi gram demi gram lebih banyak kalsium daripada susu. Beberapa sudu besar, kira-kira 30 gram, memberikan anda lebih kurang 200 mg kalsium. Tetapi, seperti yang anda sedia maklum, ceritanya tidak berakhir di situ. Chia adalah salah satu sumber asid lemak omega 3 berasaskan tumbuhan yang terbaik yang melawan keradangan, proses yang mempercepatkan kemerosotan tulang. Ia juga merupakan sumber fosforus, magnesium dan mangan yang sangat baik. Satu perincian penting, chia mengandungi boron, mineral yang membantu memetabolismakan kalsium dan meningkatkan vitamin D. Memang benar bahawa chia mengandungi vitat yang boleh mengurangkan sedikit penyerapan kalsium, tetapi ada helah mudah, rendamkannya. Apabila anda mencampurkannya dengan air atau susu tumbuhan, ia membentuk gel ciri khasnya yang bukan sahaja memudahkan penghadaman, tetapi membantu melepaskan nutrien. Bagaimana untuk menggunakannya? Ia sangat mudah. Sediakan puding chia untuk sarapan pagi. Campurkannya dalam smoothie atau yogurt atau taburkannya di atas salad. Ia merupakan langkah pertama yang lazat dan serba boleh. Biji benih kedua, biji popi, amapola, juara kalsium yang mengejutkan. Sekarang bersedialah untuk satu kejutan. Berbola hitam kecil yang anda lihat pada sesetengah roti itu adalah gram demi gram salah satu sumber kalsium yang paling pekat di planet ini. Angkanya sangat menakjubkan. 100 gram biji popi mengandungi hingga 1,400 mg kalsium. Itu adalah lebih daripada 12 kali ganda kalsium yang terdapat dalam 100 ml susu. Sudah tentu, anda tidak akan makan 100 gram sekaligus, tetapi dengan hanya 1 atau 2 sudu, anda sudah menambah jumlah kalsium yang signifikan pada hari anda.
Dan secara semula jadi, ia datang dengan orkestra penyokongnya. Ia sangat kaya dengan fosforus, magnesium dan mangan. Semuanya penting untuk struktur tulang. Untuk mendapatkan manfaat terbesar, adalah idea baik untuk mengisarnya sebelum digunakan dengan menggunakan pengisar kopi atau rempah. Rasa kekacangnya sangat sedap dalam yogurt, smoothie, pembalut salad atau makanan yang dibakar. Nota kecil, seperti biasa, kesederhanaan adalah kunci. Nikmatinya dalam jumlah masakan yang normal. Jika anda mendapati maklumat ini bernilai dan ingin mengetahui biji benih ratu yang mengatasi semua yang lain, pastikan anda telah berlangganan saluran ini. Anda pastinya tidak ingin terlepas bahagian kedua video ini di mana kita akan mendedahkan rahsia tulang anda yang paling terjaga rahsia. Sertai kami sekarang. Biji benih ketiga, bintang utama, biji bijan, sesamo. Dan inilah biji benih yang menginspirasikan video ini. Protagonis yang tidak dapat dipertingkaikan dalam perjuangan untuk mendapatkan tulang sekuat keluli. Jika angka pada biji popi mengejutkan anda, bertahan kuat kerana ini adalah tahap yang lain. 100 gram biji bijan yang utuh dan tidak dibuang kulit mengandungi kira-kira 975 mg kalsium. Sekali lagi, gram demi gram hampir 10 kali ganda lebih banyak daripada susu. Sudah tentu, anda tidak akan makan 100 gram sekaligus, tetapi dengan hanya 1 atau 2 sudu, anda sudah menambah jumlah kalsium yang signifikan pada hari anda. Dan secara semula jadi, ia datang dengan orkestra penyokongnya. Ia sangat kaya dengan fosforus, manganis, magnesium dan kuprum. Semuanya penting untuk struktur tulang. Untuk mendapatkan manfaat terbesar, adalah idea baik untuk mengisarnya sebelum digunakan dengan menggunakan pengisar kopi atau rempah. Rasa kekacangnya sangat sedap dalam yogurt, smoothie, pembalut salad atau makanan yang dibakar. Nota kecil, seperti biasa, kesederhanaan adalah kunci. Nikmatinya dalam jumlah masakan yang normal. Cara paling mudah, paling lazat dan paling mudah diserap untuk memakannya adalah dalam bentuk tahini. Paste berkrim itu adalah asas kepada hummus. Gunakannya pada roti bakar sebagai asas untuk pembalut salad atau dalam smoothie. Ia sangat serba boleh. Anda juga boleh membuat gomasio, bahan perasa Jepun yang diperbuat daripada bijin bakar yang ditumbuk bersama garam laut. Sedikit pertimbangan, bijin mengandungi oksalat yang mungkin membataskan sedikit penyerapan kalsiumnya. Bagaimanapun, jumlah kalsiumnya sangat tinggi secara astronomi sehinggakan keseimbangan akhirnya masih kekal sangat positif. Selain itu, bijin adalah allergen biasa, jadi ingatlah perkara ini jika anda tidak pernah mencubanya sebelum ini. Pelan tindakan anda untuk tulang sekuat keluli sepanjang hayat. Baiklah, anda sudah ada maklumatnya. Sekarang tibalah masa untuk bertindak. Membina tulang yang kuat adalah hasil gabungan tabiat harian yang kecil. Inilah pelan panduan anda. 1. Revolusi di pantry anda. Sepadukan biji-bijian ini ke dalam rutin harian anda. Jadikan tahini kawan baik anda. Gunakannya pada roti bakar sebagai asas untuk pembalut salad atau untuk mencicah sayur-sayuran. Tingkatkan sarapan pagi anda. Sediakan puding chia atau tambahkan 1 sudu chia yang telah dikisar ke dalam smoothie atau oat anda. Bereksperimen dengan biji popi dan bijin. Tambahkan biji-bijian yang telah dikisar pada yogurt anda atau taburkannya di atas apa-apa hidangan dari sup hinggalah tumisan. Cipta campuran penguat tulang anda sendiri dengan menggabungkan ketiga-tiga biji ini di dalam balang kaca dan pastikan ia sentiasa mudah dicapai. 2. Dapatkan vitamin D anda dari matahari. Cahaya matahari dengan akal yang waras. Cuba dapatkan cahaya matahari pada lengan dan kaki anda selama kira-kira 10 hingga 20 minit sehari, beberapa kali seminggu, terutamanya pada waktu tengah hari, ketika sinaran UVB paling kuat. Kuncinya adalah pendedahan yang singkat dan kerap, dan sentiasa elakkan daripada membakar kulit anda. Pertimbangkan suplemen, terutamanya pada musim dingin atau jika anda tidak banyak keluar. Hampir mustahil untuk mendapatkan vitamin D yang cukup dengan cara lain pada masa kini. Bercakap dengan doktor anda tentang memeriksa tahap vitamin D anda dan syorkan suplemen D3 jika perlu. 3. Gerakkan rangka anda. Senaman bukanlah sesuatu yang boleh dikompromikan. Tulang sama seperti otot, menjadi lebih kuat dengan penggunaan dan impak. Senaman berimpak, berjalan pantas, berlari perlahan, menari, menaiki tangga. Aktiviti-aktiviti ini menghantar signal kepada tulang anda bahawa saya perlu menjadi lebih kuat untuk menahan bebanan ini. Latihan kekuatan, mengangkat berat, menggunakan gelang rintangan atau melakukan senaman berat badan seperti squat dan tekan tubi secara langsung merangsang pembentukan tulang. Latihan keseimbangan,
Yoga atau Tai Chi sangat bagus untuk meningkatkan keseimbangan dan menurunkan risiko jatuh, yang merupakan punca utama keratukan tulang dalam kalangan orang tua. Jangan jatuh dan anda tidak akan patah tulang. 4. Bersihkan diet anda. Singkirkan pencuri tulang. Kurangkan garam, lebihan natrium menyebabkan anda kehilangan kalsium melalui air kencing, ibarat membuang batu bata anda ke dalam longkang. Berhati-hati dengan makanan ultra-proses. Ia penuh dengan bahan tambahan yang merosakkan kesihatan tulang. Sederhanakan minuman berkarbonat dan alkohol. Pengambilan kedua-duanya secara berlebihan mengganggu penyerapan kalsium dan pertumbuhbalikan tulang. Minuman kola khususnya mengandungi asid fosforik yang boleh melunturkan kalsium dari tulang anda. Berhenti merokok. Tembakau adalah toksik secara langsung kepada sel-sel yang membentuk tulang, osteoblast. Merokok adalah jalan kisas menuju osteoporosis. 5. Bercakap dengan doktor anda. Pelan ini merupakan alat yang hebat, tetapi ia tidak menggantikan nasihat profesional. Osteoporosis adalah satu keadaan medikal yang serius. Jika anda mempunyai faktor risiko, bercakap dengan doktor anda. Mereka mungkin mengesyorkan ujian ketupatan tulang densitometri untuk menilai keadaan sebenar tulang anda dan mencipta pelan rawatan yang komprehensif jika anda memerlukannya. Jangan main teka-teka dengan kesihatan anda. Kami berharap perjalanan ini telah membuka mata anda kepada kemungkinan baharu untuk menjaga diri anda. Alam semula jadi menyediakan kita dengan alat yang luar biasa. Sekarang, kuasa berada di tangan anda. Jika video ini telah memberikan nilai kepada anda, kami meminta 3 perkara mudah yang sangat mematuk kami untuk terus mencipta kandungan yang menyelamatkan nyawa. Langgan channel ini dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas video kami yang seterusnya. Tekan butang suka supaya kami tahu bahawa kandungan ini menarik minat anda dan bantu kami mencapai lebih ramai orang yang perlu mendengar perkara ini. Kongsi video ini dengan orang yang anda sayangi, terutamanya mereka yang anda ingin lindungi. Satu tindakan kecil boleh membezakan antara usia tua yang rapuh dan usia tua yang kuat. Sekarang giliran anda. Tinggalkan komen kepada kami. Yang manakah di antara biji-bijin ini yang akan anda mula masukkan ke dalam diet anda hari ini? Kami suka membaca pengalaman anda dan belajar daripadanya. Mesej terakhir adalah tentang pemerkasaan. Osteoporosis tidak semestinya menjadi hukuman yang tidak dapat dielakkan seiring peningkatan usia. Anda bukanlah mangsa yang pasif. Anda mempunyai alat di dalam pantry anda dan dalam tabiat harian anda untuk membina struktur tulang yang akan menyokong anda dengan teguh sepanjang hidup anda. Ingatlah bahawa setiap hidangan adalah satu peluang. Setiap kali anda menambah sesudi tahini, segenggam chia atau sedikit taburan biji popi, anda sedang melabur dalam masa depan dengan lebih banyak mobiliti, lebih kebebasan dan kurang ketakutan. Tetapi, tunggu, kerana ada satu lagi musuh tersembunyi yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh sesiapa pun dan ia mungkin mensabotaj segala usaha anda walaupun jika anda makan biji-bijian ini sepanjang hari. Ia dipanggil asid fitik. Biji-bijian, bijirin dan kekacang mengandungi asid fitik, sejenis bahan yang mengikat kepada mineral seperti kalsium, zinc dan magnesium dalam usus anda dan menghalangnya daripada diserap. Ini merupakan mekanisme pertahanan tumbuhan supaya benihnya tidak bercambah sebelum waktunya. Jika anda memakan biji-bijian anda secara mentah dan tidak diproses, anda mungkin menyerap kalsium yang jauh lebih sedikit daripada yang anda sangkakan. Penyelesaiannya, ia kaedah lama dan mudah, merendam, bercambah atau memanggang. Merendam biji-bijian seperti chia atau bijan dalam air selama beberapa jam atau semalaman, mengaktifkan enzim yang memecahkan asid fitik, membebaskan mineral supaya tubuh anda boleh menggunakannya. Memanggang biji-bijian sedengan ringan di dalam kuali, nak saja meningkatkan rasanya dengan luar biasa, tetapi juga mengurangkan antinutrien. Menggisa, seperti yang kami nyatakan, memecahkan struktur fizikal biji benih itu adalah sangat penting. Anda ingin mencuba satu ujian. Minggu depan, daripada membeli susu biasa anda, belilah sebotol tahini berkualiti baik atau buat sendiri dengan memanggang dan menggisa bijan. Gunakannya setiap hari. Perhatikan bagaimana perasaan anda. Tubuh anda bijak dan akan bertindak balas kepada pemakanan yang padat dan sebenar. Selain itu, terdapat nutrien yang dilupakan yang bekerja di sebalik tabir, iaitu collagen. Tulang anda bukanlah kapur kering. Ia adalah matriks yang hidup. 30% daripada tulang anda adalah collagen. Inilah yang memberikan kefleksibilan kepada tulang supaya ia tidak patah seperti dahan kering pada hentakan yang terkecil kalipun. Semakin kita berusia, kita menghasilkan semakin kurang collagen. Bagaimanakah anda mendapatkannya? Sup tulang buatan sendiri, direneh perlahan-lahan, kulit ikan atau suplemen kolagen terhidrolisis berkualiti tinggi. Gabungkan ini dengan vitamin C,
daripada buah-buahan dan sayur-sayuran yang diperlukan untuk mensintesis kolagen dan anda akan membina tulang yang kuat dan fleksibel. Bayangkan sebentar masa depan anda 10 tahun dari sekarang. Adakah anda melihat diri anda berjalan dengan yakin, tegak, bermain dengan cucu anda di atas lantai? Atau adakah anda melihat diri anda dalam ketakutan, terbatas pergerakan, mengelak daripada keluar kerana takut jatuh? Perbezaan antara dua masa depan itu dibina hari ini, dengan setiap sudu biji-bijian, dengan setiap langkah berjalan di bawah sinaran matahari, dengan setiap keputusan yang sedar. Jangan biarkan inersia yang menentukan untuk anda. Ambil alih kawalan. Rangka anda adalah perisai anda, sokongan anda, kenderaan anda untuk meneruskan kehidupan. Jagalah ia seperti harta yang bernilai. Terima kasih kerana menyertai kami dalam perjalanan pengenalan ini. Jagalah tulang anda, kerana ia adalah asas kehidupan anda. Jumpa anda di video seterusnya dengan lebih banyak rahsia untuk kesihatan sekuat mesi. Tetapi tunggu, jangan pergi lagi kerana ada satu chapter terakhir dalam kisah ini yang sangat kritikal dan sering diabaikan oleh kebanyakan doktor konvensional. Kita telah bercakap tentang biji penyihir ajaib, tentang matahari, tentang senaman. Tetapi ada musuh senyap yang hidup di dalam tubuh anda sendiri dan ia mungkin merompak kalsium anda semasa anda tidur. Ia dipanggil keasidan metabolik. Dengar sini baik-baik, kerana ini boleh mengubah segalanya. Darah anda perlu mengekalkan pH yang sangat ketat, iaitu sedikit beralkali, sekitar 7.4. Ia adalah soal hidup atau mati. Jika darah anda menjadi terlalu berasid disebabkan diet tinggi gula, karbohidrat bertapis, lebihan daging proses dan kekurangan sayur-sayuran, tubuh anda akan memasuki mod kecemasan. Dan tahukah anda apakah mekanisme pertahanan kegemarannya untuk menetralkan asid tersebut? Kalsium. Tubuh anda mengorbankan tulang anda untuk menyelamatkan darah anda. Ia mengekstrak kalsium, yang merupakan mineral alkali, dari rangka anda dan menggunakannya untuk menyeimbangkan pH darah anda. Ia ibarat meruntuhkan asas rumah anda untuk menutup kebocoran di bumbung. Satu tindakan yang gila dalam jangka masa panjang. Anda boleh mengambil semua bijan dan chia di dunia, tetapi jika diet anda berasid dan mencetuskan keradangan, anda akan kehilangan kalsium melalui air kencing lebih cepat daripada yang anda boleh gantikan. Penyelesaiannya, ia sangat mudah dan berkesan. Tingkatkan pengambilan sayur-sayuran yang mengalkalikan. Spinach, brokoli, timun, seledri, lemon, walaupun rasanya masam, ia meninggalkan sisa beralkali di dalam badan. Avokado. Makanan-makanan ini bukan saja membekalkan mineral, tetapi ia membantu mengekalkan keseimbangan pH anda, membolehkan kalsium kekal di tempat yang sepatutnya, di dalam tulang anda. Bayangkan pinggan ideal anda. Asas sayuran hijau, mengalkalikan, sebahagian protein berkualiti, ikan, telur, kekacang, lemak sihat, avokado, minyak zaitun, dan sedas pastinya, biji-bijian anda yang telah dihancurkan ditabur di atasnya. Itulah formula ajaib untuk tulang yang tidak boleh dimusnahkan. Dan bercakap tentang pemusnahan, ada satu lagi mitos yang perlu saya hancurkan sebelum saya melepaskan anda pergi. Mitos yang mengatakan bahawa ia telah lambat. Saya telah mendengar pesakit 70 dan 80 tahun berkata, "Doktor, saya telah hidap osteoporosis. Saya dah tua. Untuk apa saya nak bersusah payah?" Itu satu pembohongan. Tulang anda adalah tisu yang hidup. Ia sentiasa menjana diri walaupun dalam kadar yang lebih perlahan. Ia tidak pernah terlambat untuk menghentikan kehilangan tulang dan bahkan membina sedikit ketumpatan. Saya telah melihat pesakit yang dengan perubahan radikal pada diet mereka dan senaman kekuatan yang disesuaikan, telah memperbaiki densitometri tulang mereka dalam masa beberapa tahun sahaja. Jangan putus asa. Tubuh anda adalah mesin penyesuaian yang luar biasa. Berikan bahan-bahan yang betul dan ia akan mengejutkan anda. Saya ingin mencabar anda untuk melakukan satu ujian. Untuk 30 hari akan datang, komited untuk menambah 2 sudu besar biji yang telah dikisar, bijan, chia atau popi, ke dalam diet harian anda. Hanya 2 sudu besar. Dan komited untuk berjalan selama 20 minit di bawah cahaya matahari, jika boleh, atau lakukan senaman kekuatan ringan di rumah. Jadikan ia sebagai eksperimen saintifik dengan diri anda sendiri. Perhatikan bagaimana perasaan anda. Adakah anda mempunyai lebih banyak tenaga? Adakah sendi anda kurang sakit? Adakah anda berasa lebih kuat semasa menaiki tangga? Catatkan pemerhatian anda. Kadang-kala, perubahan pada mulanya adalah halus, tetapi ia akan bertumpul dari masa ke semasa.
Dan satu nasihat terakhir mengenai penyerapan, jika anda mempunyai masalah pencernaan kronik seperti kembung perut, gas atau pedih ulu hati, kemungkinan besar anda tidak menyerap nutrien dengan baik walau sebanyak mana biji yang anda makan sekalipun. Asid perut diperlukan untuk mengayunkan kalsium dan menjadikannya boleh diserap. Semakin kita meningkat usia, kita menghasilkan semakin kurang asid perut. Jika anda mengesyaki anda mempunyai asid perut yang rendah, hipoklorhidria, berbincanglah dengan doktor atau pakar pemakanan anda. Kadangkala, remedi mudah seperti mengambil sedikit cuka apel yang dicairkan dalam air sebelum makan atau menggunakan enzim pencernaan boleh meningkatkan penyerapan mineral anda secara drastik. Jangan biarkan penghadaman yang teruk merosakkan usaha anda. Mari kita bincangkan juga tentang kepentingan tidur. Semasa tidur yang nyenyak, tubuh anda merembeskan hormon pertumbuhan yang amat penting untuk perbaikan tisu, termasuklah tulang. Jika anda tidak tidur dengan nyenyak, tulang anda tidak dibaiki. Utamakan rehat anda sama seperti diet anda. Cipta ruang tidur yang gelap dan sejuk. Dan jangan lupakan tentang tekanan. Tekanan kronik meningkatkan kortisol. Kortisol tinggi merencat osteoblas, pembina tulang, dan merangsang osteoklas, pemusnah tulang. Hidup dalam tekanan secara harfiah adalah bersifat menghakis kepada tulang anda. Cari momen ketenangan, tarik nafas panjang, amalkan rasa syukur. Rangka anda akan berterima kasih kepada anda. Kesimpulannya, kesihatan tulang bukanlah tentang satu nutrien tunggal mahupun satu pil. Ia adalah gaya hidup holistik. Biji benih berkuasa, bijan, tahini, chia, popi, dihancurkan dan direndam. Nutrien bersimfoni, vitamin D, matahari, K2, magnesium, kolagen, zinc. Pergerakan pintar, impak dan kekuatan. Gunakan tulang anda. Diet beralkali, banyakkan sayur-sayuran untuk melindungi simpanan kalsium anda. Pencernaan dan tidur, optimumkan penyerapan dan perbaikan. Minda, tidak pernah terlambat. Anda yang mengawal. Terima kasih kerana membaca sehingga ke tahap ini. Jika anda telah sampai ke tahap ini membuktikan bahawa anda ialah seorang yang komited dengan kesihatannya dan bersedia untuk belajar. Dan itulah kawan-kawan, ubat terbaik yang wujud. Jika anda mendapati nilai dalam maklumat ini, tolong kongsikan. Hantarkan kepada kakak anda, jiran anda, rakan anda yang selalu mengampul tentang sakit lutut. Anda mungkin menyelamatkan mereka daripada kerakan tulang pada masa akan datang. Jadilah ejen perubahan dalam komuniti anda. Tekan like, langgan channel ini dan aktifkan loceng supaya anda tidak terlepas nasihat perubatan kami yang seterusnya yang berasaskan sains sebenar. Kami berada di sini untuk membimbing anda pada setiap langkah menuju usia tua yang gemilang dan sihat. Saya rakan doktor anda mengingatkan bahawa kesihatan bukanlah satu destinasi, ia adalah perjalanan harian. Dan hari ini adalah hari yang terbaik untuk mula membina asas yang sekuat keluli untuk sepanjang hayat anda. Jaga diri anda baik-baik, sayangi diri anda dan jangan pernah berhenti bergerak sehingga berjumpa lagi juara-juara kesihatan dan tulang yang kuat untuk anda. Nota tambahan yang penting. Saya ingin menambah satu nota ringkas tentang suplemen kalsium. Ramai doktor masih mempreskripsikannya secara automatik. Tetapi berhati-hati, suplemen kalsium yang diasingkan dan dalam dos yang tinggi seperti kalsium karbonat yang murah telah dikaitkan dalam beberapa kajian dengan peningkatan risiko kalsifikasi arteri dan batu karang. Kalsium daripada makanan seperti biji-bijian kita diserap dengan lebih baik dan jauh lebih selamat kerana ia datang bersama dengan kofaktor semula jadinya. Jika anda mengambil suplemen, pastikan ia berkualiti baik, citrate atau malate, tidak melebihi dos yang disyorkan dan pastikan ia sentiasa disertai dengan vitamin D3, K2 dan magnesium. Jangan ambil kalsium secara bersendirian. Jantung dan buah pinggang anda akan berterima kasih kepada anda. Sekarang saya minta diri, mari makan biji-bijian dan nikmati kehidupan.